Tanya, ya saya pun nak tahu mengenai SD. Saya dah pegang dah baca. Tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin kata kita tak payah bincang lah pasal SD ni. Saya pun takkan sebut dalam ucapan saya. Kita selesaikan selepas PAT. Jadi saya akur. Tapi salah faham tu masih ada. Muhyiddin ni memang depan lain, belakang lain. Tengok apa yang dia telah buat kepada Wan Saiful Wanjan. Di mana melibatkan isu SD tersebut. Wan Saiful Wanjan dah katakan dah, give me some time to explain to you about the SD. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin ni katakan tak apa, no need to explain, we will discuss this after the PAT, Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. Ini ada of the day, tiba-tiba dalam Perhimpunan Agung Tahunan yang lepas, kita pun semua dah tengok dah. Satu Malaysia tengok di mana video Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawanya adanya usaha mengumpul ke SD untuk menjatuhkan beliau. Okay, so seperti apa yang aku faham lah dalam podcast tersebut, hanya ada satu part sahaja di mana sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin ni nak melepaskan jawatan selaku Presiden Bersatu ataupun handover kepada individu lain untuk menerajui Parti Bersatu tersebut, ianya perlulah mengekalkan beliau sebagai poster boy kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin ni mempunyai pengaruh tersendiri. Okey. So, saya nak bagi tahulah kepada pimpinan Perikatan Nasional ataupun Walaun lah khususnya kan. Adakah masih lagi nak consider Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dalam keadaan kita tengok sendiri, dia tak ada figure as a future Prime Minister. Kita tak nampak dia persiapkan diri dia untuk jadi Prime Minister in waiting to replace Datuk Seri Anwar Ibrahim. Because if you want to become a Prime Minister in waiting as a calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional, you have to prepare yourself. You kena dah bergerak aktif daripada sekarang dah. You kena banyak tampilkan diri, you cerita apa yang you nak buat sekiranya you diangkat semula sebagai Perdana Menteri. At the moment, kita tak nampak benda tu adanya berlaku perancangan untuk kita dengar lah daripada Perikatan Nasional nak buat itu ke nak buat ini. If let's say they are taking over this country. Okay? So hopefully kepada Walaun, fikir-fikirkanlah. Adakah Muhyiddin Yassin calon yang tepat sebagai calon Perdana Menteri? I don't think so. Assalamualaikum.